Okay gang, video kali ni aku dah nak cerita pasal ni lah, pasal sindiket penipuan dalam perniagaan. Okay, cerita macam ni lah. Aku dengan mak aku pergi meeting Gembadak ni. Adalah satu jualan dijual oat biji ni. Dia tarik lah mak aku sebab dia ada selling. Jadi dia tarik mak aku. Lepas tu dia present lah, kata ni untuk bagus untuk apa nama, si manis apa dia kata lah. Dia mention, dia kata tak ada gula dalam ni. Kalau manis pun manis madu. Kalau untuk bisu coklat macam ni, manis coklat tu sendiri. Manis kurma. Okey, lepas tu masa tu aku tak ada. Jadi dia present dengan mak aku je. Jadi apabila mak aku dah beli, lepas tu dah beli tu, aku sampai tu, aku pun pergi jalan balik kereta. Lepas tu aku terfikir nak tengok ramuan sebab mak aku kata yang ni tak ada gula. Dia kata tak ada gula. Lepas tu aku tengoklah ingredient belakang ni. Ingredient belakang ni jelas dia kata beritahu ada gula. Tak buat gula. Jadi aku memang jadi tak berkenan kalau orang jual macam ni. Bukan nak jatuhkan bisnes siapa, tapi kalau istilah menipu ni tak comel lah. Kita nega ni biar betul. Kalau ada gula, kan buat jadi gula. Kalau orang tanya, kan buat ada gula. Kalau tak tanya, tak apalah. Ni dia mention tak ada gula. Manis tu adalah manis madu, manis kurma, manis daripada betul. Tapi sekarang ni dia mention je orang macam mana boleh makan. Jadi sekarang ni gula memang ada. Memang tipu lah. Ni produk dia. Aku kan nak jatuhkan, cuma nak katanya produk tak salah, tapi ejen hak jual tu bagi aku tak kena. Dia nipu. Istilah menipu. Dia kata 10 orang Lepas tu dia kata yang buat sebab aku ada mention lah, aku macam sajalah nak try, katalah aku pun ejen ni juga, cuma tak aktif. Lepas tu dia kata mana ada, kita orang 10 orang je. Lepas tu dia kata kita orang 10 orang je cover satu Malaysia. Kata biar betul 10 orang je. Ya betul. Jadi tak tahu tipu ke tak. Cara orang ni pun boleh tipu, jadi tak tahulah. Jadi itulah, nak berniaga ni biar betul lah, insyaAllah lah. Teguran untuk aku juga. Dan share lah video ni supaya kita sama-sama ambil tipu lah. Nak niaga tu cakap yang benar walaupun pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.